Assalamualaikum. Saya nak tanya dengan dunia politik, dengan anak muda boleh berpolitik sekarang dengan undi 18 sebagainya. Banyak kawan-kawan saya yang masuk parti politik ni, diorang tiba-tiba semenjak masuk tu diorang ultra nasionalis. Diorang terlalu bangga dengan mereka ni Melayu dan sebagainya, malah menjatuh-jatuhkan bangsa yang lain. So saya nak tanya, dalam Islam apakah hukum kita bersifat nasionalis? Yang kedua saya nak tanya, kalau kita baca buku kontroversi seperti Mein Kampf, Hitler ataupun Das Kapital daripada Karl Marx, adakah berdosa kita baca buku-buku kontroversial macam tu? Itu soalan saya. Terima kasih. Dengar tak soalan dia? Dengar tak? Soalan dia apa tadi? Kalau kita, adakah salah untuk kita menjadi nasionalis? Pertama, apa maksud perkataan nasionalis? Nasionalis, siapa belajar politik di sini? Dahulu ada beberapa isu tentang nasionalis. Dahulu dunia ni, dia blok-blok dunia berdasarkan kepada agama, berdasarkan kepada bangsa, berdasarkan pada misal agama umpamanya Islam, berdasarkan pada sistem khalifah. Dia tak kira bangsa apa. Di bawah dia berparsi, ada Arab, ada blok Kristian Rom merangkumi wilayah-wilayah yang lain. Kemudian manusia berperang, khususnya di Europe. Bila mereka berperang, akhirnya orang Europe, mereka telah buat satu perkara yang dinamakan dengan Westphalian Treaty. Perjanjian Westphalia. Dalam perjanjian Westphalian Treaty ini, mereka telah menyujudkan satu perkara yang dinamakan dengan nation state. Nation state dalam erti kata negara bangsa. Negara bangsa tu patutnya kita dengan Indonesia sama, tapi telah jadi nation state. Malaysia lain, Indonesia lain, bendera lain, lagu negara pun lain, undang-undang pun lain. Germany, France dan macam-macam, Poland juga mereka telah jadi nation state. Setiap mereka ada identiti negara. Nation state itu akhirnya dipakai di dalam United Nation dan seumpamanya, sehingga akhirnya kita ada negara bangsa. So nationalist ni nak merujuk pada apa? Kalau ia merujuk pada nation state, maksudnya dia mempertahankan negara. Kalau nationalist merujuk kepada nation dalam erti kata race, maksudnya dia sangat bersifat kaum dia. Bersifat kaum dia. Itu mempunyai makna yang lain. Islam, adakah Islam menentang orang yang sayang kepada kaum? Islam tentang tak? Tak. Sayang pada kaum tak? Kita sayang pada abang kita. Salah tak? Saya sayang pada abang kita, sayang pada abang kita lebih pada orang lain. Salah ke tak? Tak. Pasal itu family kita. Wa atizal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Agama kata datangkan untuk orang yang kaum kerabat. Agama menentang asabiyah, tapi agama tak tentang apa dia? Sayang kepada family. Harta pusaka kita bagi kat orang ke bagi kat family? Family. Kita bagi. Kalau kita tolong kawan-kawan kita yang, saya ada 2 orang nak tolong. Satu adik-beradik kita, sepupu kita seorang, bukan sepupu kita. Saya ada RM100 saja. Nak bagi kat sepupu ke nak bagi kat kawan ni seorang lagi? Saya bagi kat sepupu. Saya tak bagi kat kawan seorang lagi. Peruntukan tu. Ini bukan zakat. Ini tolongan yang sunat. Boleh tak saya pilih sepupu saya yang saya tolong dengan duit saya? Boleh tak? Saya ada company. Saya ambil adik-beradik saya kerja dalam company saya. Boleh tak? Boleh tak orang lain kata, hang ni zalim oh, hang buka company adik-beradik hang je kerja. Boleh ke dia kata kita zalim? Tak, kerana harta tu harta siapa? Harta kita. Nabi SAW dalam hadis,
Nabi memuji kaum Al-Asy'ariyin. Al-Asy'ariyin ini adalah kaum Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi kata, innal asy'ariyin idza qalla ta'amuhum bil Madinah jama'u ma kana 'indahum fi thawbin wahid summa qatasamu bainahum fi sawiyah fahum minni wa ana minhum. Asy'ariyin idza qalla ta'amuhum, bila kurang makanan mereka, maka himpunkan makanan mereka dalam satu kain, kemudian mereka bagi sama banyak di kalangan mereka, di kalangan Asy'ariyin, kaum mereka. Fahum minni wa ana minhum, aku di kalangan mereka, mereka di kalangan kamu. Maksud Nabi suka satu kaum itu support each other, tolong menolong, sistem koperasi, tolong orang kampung kita. Bagus tak? Bagus. Racism lain, nationalism dengan maksud untuk support negara sendiri, bagus. Yang tak boleh ialah kita menggunakan harta awam yang menjadi hak semua orang, tapi bagi pada sebahagian je, yang lain yang berhak kita tak bagi. Racism berbeza. Racism kita hanya sayang pada kaum dan membenci kaum lain. Kerana yang ramai di sini Melayu ke apa? Melayu. Macam mana saudara-saudara jadi Melayu? Saudara isi borang ataupun tiba-tiba dah jadi Melayu? Kenapa tak jadi Mak Saleh kah? Pilihan kita kah? Memang ketentuan Tuhan? So ketentuan Allah Azza wa Jalla dalam hal itu, maka dengan itu kita tidak ada hak untuk menyalahkan orang yang berbeza kaum dengan kita. Kalau kita menyalahkannya, berarti kita menyalahkan ketentuan Allah pada dia. Tapi boleh tak kita salahkan perbuatan dia yang salah? Boleh tak? Kesalahan pada perbuatan, bukan pada diri dia sebagai bangsa apa. Kan? Itu apa Martin Luther King kata, I have a dream. Kan? Dia mengharapkan my children will be judged based on their character or not based on their skin. Akan dihukum berdasarkan karakter dia, bukan kepada kulit dia. Kalau tanya saya, nationalist dalam erti kata support family ke bangsa sendiri dalam konteks tak menzalimi orang lain, boleh. Tapi oleh kerana saya nationalist, saya pegang jawatan untuk adil pada semua, tapi saya tak bagi hak orang lain, nak bagi ke adik-beradik saya walaupun dia tak layak. Itu zalim. Itu zalim. Melainkan saya ada alasan-alasan di atas perlembagaan dan seumpamanya. Kalau tidak, ia adalah satu kezaliman. Itu maksudnya soalan. Jadi boleh tak jadi nationalist? Nationalist dalam maksud sayangkan kepada negara, boleh. Nabi sayang nak Mekah, Nabi sayang. Dalam hadis Tirmizi, ketika Nabi nak dikeluar pada Mekah, Nabi kata, ma ahabbal ard, ya ada alangkah engkau tempat yang paling aku sayang. Laula anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghairaki. Kalau tidak kerana kaummu telah mengeluarkan aku, Nabi kata kat Mekah, daripada engkau, aku tak akan pergi tempat lain. Nabi sayang Mekah, tanah air dia. Tapi Nabi pergi ke Madinah kerana dihalau oleh orang Mekah, sedangkan dia orang Mekah. Sayang tanah air tak jadi masalah. Hubbul watan minal iman, sayangkan watan daripada iman, itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Tapi sayangkan watan, sayangkan tanah air, boleh tak? Boleh. Hadis tu bukan hadis. Nabi tak kata hubbul watan minal iman, tapi sayangkan watan sebagai manusia. Kita ada kereta kita sayang nak kereta kita. Ada bisikal kita sayang tak? Kita mengaji UiTM, kita sayang UiTM. Kata sayang UiTM. Siapa yang suruh kuat di sana tadi? Tanya, dia sayang UiTM. Kan? Ya. So kita, tapi bila kita ada tanah air kita sayang tanah air kita. Kita sayang Malaysia, boleh tak? Kita pipi dekat satu tempat di UK, kita jumpa orang Malaysia, kita ajak dia makan. Boleh tak orang kata,
hang ni zalim, ajak orang Malaysia je makan. Ajaklah orang India makan, orang negara India makan sekali. Dia kata punya pasal aku lah, duit aku. Betul tak? Tapi kalau kita kata hak orang awam, hak untuk semua, kita bagi untuk adik-beradik kita saja. Itu baru zalim. Terima kasih.